dia datang. Dia kata apa? Saya suruh beli. Apa aku nak buat dengan benda ni, Mat? Ni. Biar Apa nak buat ni benda ni? Aku nak buat rohnya. Yalah, kalau kau tak nak, kenapa kau nak paksa aku bayar tu connect angin kau tak nak bayar? Kau cakap kau belikan aku bayar. Ingat Kepala aku otak jangan. aku cakap aku nak belikan yang macam ni punya, jenis macam ni dekat kau. Tak bayar lah. Saya cakap, saya tak suruh beli pun. Mat, takkan aku nak pakai benda ni? Cakap saya. Apa cakap? Itu hanya cakap kau nak. Oh, tak ada sejarah aku pakai benda macam ni, Mat. Ni tasbih orang alim ni, Mat. Yang sesuai untuk engkau je dia buat ni. Kau bayar lah. Aku tak masuk otak semua. Tak masuk otak, kepala otak kau dah jual RM40 kat aku. Lepas tu kau ambil balik. Kau suruh orang rumah aku jual pula 300. 300 Ustaz. Beli. Tak paksa-paksa orang rumah saya suruh jual kan 300. Orang rumah saya jual yang ori pun nak dapat 150 pun bayar. Kau mesti beli. Ini bros gigi, tahu? Baiklah, mesti beli. Baiklah, saya beli Fran Jerman. Berapa nak jual? Dia punya modal RM20. RM20? Ya. RM50. 60. Dia datang-datang, ni aku bawa kau ni. Lepas tu saya kata, bila aku suruh kau beli? Itu hari kau cakap kau nak. Padahal dia tahu tuan, saya tak pernah janji dengan dia benda tak. Dah ikut test lah. Takkanlah saya nak pakai ni jadi lenjak saya. Saya pakai lenjak. Semua yang lenjak lah, bukan nak pindah hanya tasbih ni. Tak tahu nak rumah saya boleh jual 300 kata. Kalau tuan-tuan nak nanti tuan-tuan bidding lah. Ni lenjak ni 2 orang je pakai dalam Malaysia. Kalau tuan-tuan beli, lepas tu sama Asin seorang lagi. Apa sama Asin? Ni Matthew McCurry. Ini petara artis tuan. Yang ni pakai biasa. Budak-budak jin perasaan artis je. Yang ni real lelaki pakai. Ada album. Ada mana ada album. Nyanyi tak pandai. Nyanyi kat bilik air. Suara tak payah. Dan lagu Cita Anjana. Nyanyi Adik Kau Pantasat. Tiso. Syed. Selamat tinggal Ramyo. Aku ingat dia nyanyi. Rupanya dia buat lagu. Dia suara dia mana sampai bilik air. Tak sampai. Selamat tinggal Ramyo. Dia buat lagu boleh, nyanyi tak boleh. Sebab apa dia tak boleh? Bini dia tak bagi. Kalau bini aku, nanti aku tajang je. Tak boleh lah. Kau pula ada bini, kau cakap pandai lah. Kalau kau tajang, mampu lah aku punya suara. Bukan suara kau. Tak boleh bahagia rumah tangga macam tu, Mat. Hari-hari kau tajam bini masuk jail nanti. Bayarlah. Kalau aku je perempuan, aku tak jaga anak aku baal aku je. Anak nangis aku baal. Lantar yang anak nangis lantar jaga kau. Aku tak nak, aku nak kahwin je. Anak aku tak nak. Sorry lah. Dah sebab aku nak nyanyi lah. Sekejap, sabar. Kau ni semua benda kau nak cepat. Anak tak nak, kau nak kahwin je. Masalah ada orang nak kahwin kau ke, Mat? Itu soalan dia tu. Kan aku cerita kan. Ada, bukan. Kan bergaduh dengan bini kan. Aku ada cerita lama kau kan. Takut. Tak, maksud aku. Nak. Dah. Tak ada, takut. maksud aku. Bukan cerita aku, Mat. Aku dah kahwin. Dah kahwin. Aku cerita kan bini lama kat sana. Dah, tak payah. Takut. Ini, Mat. Kau cerita tadi. Kata kalau kau kahwin, kau tak mau jaga bini. Habis apa kau kahwin? Aku naik sokong je. Takkan aku nak cakap benda tu budak ada. Sebab Jangan kau kejap lagi baru nyanyi. Aku tanya kau dulu ni. Baik. Apa jadi baseline kau hari ni? pancit, tayar benjol. Gara-gara Jainal lah ni. Tak apa yang berlaku, macam mana boleh benjol tayar tu? Mana aku tahu aku bawa macam ni, tergoyang-goyang. Betul? Aku pam-pam benjol lagi. Kau pakai handsome tu, kenapa tak pergi menyanyi ke Bintang? Tak nak. Aku dah malas nak pakai bintang. Malam ni kan ramai orang. Tak payah. Kau malam-malam, sekejap lagi kau sampai. Tak ada. Kau cakap selalu berpindah-pindah. Tak Satu ada, hari tak satu ada. segmen, satu hari satu segmen. Tak Kau ada. macam seorang orang aku kenal lah. Dia Tak tu ada, selalu tak keluar ada, TV. tak ada. Satu hari Aku satu dengan segmen. Satu mus hari je. satu segmen. 10 Alah, hari Mus, 10 kali dia hari ni aku tak ada, besok malam aku ada. Kau jangan jadi macam orang tu, Mat. Banyak. Hari-hari keluar segmen, ubah keputusan. Hari-hari keluar segmen, ubah keputusan. Hari ni tak nak nyanyi. Saya menang, hari ni saya tak akan menyanyi. Esok nyanyi pula. Saya menang, hari ni saya tak akan menyanyi. Esok menyanyi lagi. Macam ni aku mana cari lagu. Ni ceritakan ni dulu. Ada orang tanya apa-apa tak? Ni peminat kau banyak ni, hari tu aku nak tanya. Di Johor nanti, ramai orang akan datang. Dekat kedai. Okey, kau akan ada kat situ. Singapura, orang apa.
Orang mesti ramai nak ambil gambar. Kau bagi apa syarat-syarat ambil gambar apa? Ambil gambar kena bayar lah. Tak ada peri-perinya. Satu gambar RM3. Macam mana kau nak tahu dia ambil berapa gambar? Satu gambar RM3, lelaki je. Kalau perempuan 50 sen. Oh. Kenapa ada beza macam tu? Kenapa ada beza lelaki RM3, perempuan 50 sen? Sebab perempuan dulu RM3, lelaki 10 sen. Aku tak faham. Pasal apa perempuan ambil gambar murah, lelaki ambil gambar mahal? Ya lah. Kau nak ambil kesempatan? Kau nak ambil kesempatan tu? Maksudnya kau desperate lah, tak ada girlfriend sekarang? Bayarlah girlfriend ni. Aku tak suka lah. Hujang ni bagus. Cikgu, jangan lupa kat mana Johor tu? Paradigm Mall. Cikgu Jah, jangan lupa nanti jumpa saya kat sana. Saya ada Cikgu Jah nak kuasa. nak jumpa cikgu ni, dah lama tak jumpa. Tahun lepas dia datang, tahun dulu pun dia datang, tiap-tiap tahun cikgu kau tu datang tengok kau. Sihat lagi dia. Saya nak jumpa cikgu. Saya dah pandai baca dia macam ni. A, B, C, D, E, T. Apa dia? A tu Asrin, D tu derita cinta. Itu je tu. A, P, D, E. A, dapat A apa? A, B, D, D, E. A, B, C. A, B, D, E, D. Sian cikgu tu. Sebaiklah kau berhenti darjah 1. Maksudnya kalau kau belajar pada darjah 6, cikgu tu masa kau darjah 4 dia dah resign. Kalau cikgu tu ajar aku, kan? Aku tak duduk Malaysia dah. Haji Jainal buat tio dia kat luar negeri lah. Tak balik dah luar negeri. Tak balik Malaysia lah. Duduk sana. Campur dengan Datuk Syed. And you want to see the bleed. My girl then I brought me. You'll understand you can. I be to you now. Lina. Kalau kau belajar pandai lah. Kalau kau belajar pandai. Kau pergi luar negara. Balik luar Malaysia lah. Hello, Man. Aku you love me in this lah. Jangan tak faham. Man, ajar sikit Man. Aku tak faham masa mutih ni. Amat tahu. Macam mana Jainal cakap Mat Saleh tak faham? Kau jajar apa Jainal? Cakap Mat Saleh tak pandai. Amal pandai cakap Mat Saleh, kau tak pandai. Sekolah belajar apa lah. Anak berapa orang Jainal? 1, 2, 4 orang. Buat malu anak kau je. Macam mana ayah aku tak pandai cakap Mat Saleh? Cakap Mat Saleh tak Amal yang pandai. Hari ni kau kutuk Haji Jainal. Amal pandai cakap Mat Saleh. Jainal tak pandai cakap. You can't help me, you not. Kalau kau belajar duduk tempat orang putih, Man, agak-agak kau kerja apa sekarang? Aku kalau pandai cakap putih. Kau dah pandai dah. Aku kalau pandai cakap Mat Saleh. Kereta Jainal aku tak naik lah. Aku pakai kereta besar. Nak bumping dalam kereta tu lagi. Tunjuk-tunjuk je. Pulilatkan. Apa yang tunjuk ni? Kabel je. Bukan saya masak je. Dengar lagu. Oh, kereta kau boleh masak? Besar je kereta. Kereta kau boleh masak? Besar je kereta. Nak Agak-agak dating pun dah boleh. lagi selain pada kereta kau, kau belajar, kau dah belajar pandai, gaji kau banyak. Sebelum kau cerita beli kereta, kalau kau belajar gaji, kau kerja apa? Kerja. Maksudnya orang pergi luar negara jadi doktor, jadi engineer, jadi peguam. Kau agak-agak belajar kat orang putih, kau balik jadi apa? Balik Malaysia. Balik Malaysia aku nak belajar huruf P je. Apa tu? Huruf P. Ada orang bawa motor tak ada lambang huruf P. Kan ada yang Kau belajar apa pengaunya, Man? Pergi belajar orang putih nak jadi tukang instruktor ajar orang ambil lesen. Ya. Kau duit dah habis banyak pergi belajar luar negara. Lepas tu balik kau nak kerja ajar orang ambil bawa motor. Motor. Aku kalau pernah bawa motor, kan? Motor saya tak payah. Motor besar. Lepas tu ada lesen motor. Lepas tu aku pergi balik, aku nak lesen pulih. Pergi je pergi Encik, saya dah report. Lagi apa? Kalau tahan ni aku jumpa Haji Jainal. Satu jawapan dia.
Maksudnya sekarang ni kau pandai sekolah. Okay, kau dah boleh baca, betul kau dapatlah tawaran pergi luar negara. Dekat surat tawaran tu dia akan tanya kau nak kerja apa, nak pergi belajar apa, nak jadi doktor ke, nak. Aku nak ajarkan budak naik motor je. naik motor. Lepas tu aku nak ajar dia suara sampai bilik air. Boleh tak? Guru vokal ni. Oh, nak jadi guru vokal lah. Oh. Macam ni. Beara mendung kelabu. Terima kasih. Bergegar bilik air. Itu je cita-cita kau nak belajar sampai luar negeri. Habis dia marah je. Kau Aku ni. nak cari suara macam tu kat luar negeri. Okay, kau rasa boleh jumpa? Boleh? Nak tahu siapa? Aku nak cari anak aku kat luar negeri tu. Yelah. Dia nyanyi. Ini cerita sekarang mah. Kau bukan belah pergi luar negeri esok dah. Kau dah tak ambil SPM dah. Kau nak ambil SPM tak tahun ni? SPM apa? SPM tu kalau kau lulus kau boleh pergi luar negeri. Ambil periksa. Nak? Tak nak aku. Daftarkan larik. Tak nak. Sebulan kau sempat belajar mah. Tak. Alah kau tanda je jawapan kau semua A, B, A, B, A, B. Ni nanti. Sebab apa je nak bagi ku pasport kan? Kau tengok. Lepas buat konsert ni, aku nak kencing Haji Jenah. Dia pergi Indonesia, pergi Arab, dia berlagak ada pasport kan. Kau tengok. Aku nak buat pasport ni, aku nak pergi Singapura. Lepas tu balik aku jumpa. Mat. Tak kenal orang cakap macam. Mat, lu mana? Gua Singapura lah. Apa kelas? Nak cakap macam tu. Tak cakap Malaysia dah. Aku cakap dengan Nal, lu nak makan apa? Cik Syariah dah. Singapura cakap macam tu. Balik ni aku balik lepas buat konsert dengan Mak ni. Dapat duit aku nak buat pasport. Tak balik lah Malaysia. Aku pergi Singapura jumpa abang aku. Aku ada abang kat Singapura. Akak aku tak tahu. Nama dia Kamarudin bin Subon. Dapat jumpa abang aku. Aku nak cakap bahasa. Bang, lu makan apa bang? Makan tak aja adik. Makan seorang aja. Singapura cakap macam tu lah. Ya sebab aku tak ada idea. Ada orang Singapura kat sini. Ada? Kau dah bahan aku setengah mati dah. Sebab tu kau tak ada idea. Kau titik aku setengah mati kau tak ada idea. Ada kat situ. Kamarudin. Ada tak orang Singapura sini? Singapura ada. Ramai. Siapa yang Singapura tolong jap? Kalau ada. Sebab dia nak pergi Singapura ni. Siapa nak sambut dia? Ada orang. Kalau kau nak pergi Singapura, Mat, kau kena ada kawan kat Singapura. Dia sambut kau. Ada. Aku ada kawan kat Singapura. Siapa? Nama dia Siti. Hai kat Siti. Kakak, Mat. Tak. Aku panggil dia kakak. Okey. Umur dia sama dengan aku. Okey. Dia kerja apa? Staff nurse. Staff nurse. Ha. Oh, tinggi tu. Lama tak dengar perkataan staff nurse tu. Orang tua-tua dulu je. Kau kerja apa? Dresser. Aku cocok jahitan. Kau kerja dresser. Dulu nama lama dulu mak dia panggil dresser. Kau dresser ha? Tak. Tak habis lagi cerita-cerita. Ada Siti je. Siti tak ada, tapi orang Singapura ramai ni. Oh, ramai cakap dengan Singapura. Okey. Ada siapa-siapa nak sambut dia dekat Singapura ni? Dia nak pergi sangat ni. Pasport dia boleh buat tu sebab show tu katanya janji 500. Pasport sekarang buat berapa? 300 Ya, 300 ada lebih 200. Dia orang Amal cakap ada 200. 500 lagi banyak pada 200. Skop lah. Kau tak pergi luar negeri pun kau tak pandai kira. Nanti kalau kau dah pergi luar Tak payah. Aku duit Singapura. Orang Singapura bagi aku duit $4. Tukar duit Malaysia dapat apa? Aku dapat duit Malaysia 38. Dulu. Dulu RM38 boleh buat apa? Makan lah. Kau dengar nanti. Orang Singapura. Lepas ni aku buat pasport. Aku tak balik Malaysia lah. Aku ada kawan kat Singapura ni. Kerja dia senang ni. Dia dekat dengan aku. Duduk rumah aku. Kau bersihkan rumah aku. Nanti aku bagi dia duit. Nama laki dia aku tak tahu. Nama bini dia aku tahu. Siti nama dia. Kau nak cari satu Singapura tu mak 6 juta orang. Kau nak pergi laung satu tempat lah daripada Woodland sampai ke Gelang tu kau nak laung Siti. Apa? Aku nak beduk. Singapura dia beduk. Kau mana tahu Singapura beduk. Kenapa kat tempat ni kau tak nak kemas-kemas kau tempat aku mat? Kalau kau pergi sana kau nak kerja kemas rumah orang.
Selama bertahun-tahun kau duduk dengan aku, kenapa kau tak pernah kemaskan rumah aku? Apa satu benda pun kau tak nak buat. Kau macam bos lagi ada. Datang, makan, lepas pinggan. Lepas tu marah-marah kalau orang masak tak sedap. Kau ni sebenarnya kalau kau pergi kerja rumah Siti tu yang basuh pinggan kau. Tak ada. Siti tu yang basuh baju kau. Lepas tu Siti tu kena marah dengan kau lagi. Tak ada. Aku duduk rumah dia, semua aku anu. Kau buat apa? Aku basuh pinggan, masak aku kat mana? Basuh kain dia, pakai mesin dia. Lepas tu aku sapu-sapu. Dah siap je, laki dia datang. Dah bersih dah. Siap je, laki dia bagi. Berapa kau nak gaji kerja Singapura? Dia dekat dengan aku, kalau dah siap, aku bagi kau $400. Okey lah, 1,200 Tukar duit Malaysia berapa? 1,200. Tapi kau tak balik Malaysia dah kan? Kau nak duduk Singapura. Aku balik Malaysia, aku tukar duit Malaysia, lepas tu aku bagak, lepas tu masuk balik Singapura. Kau balik Malaysia, tukar duit Malaysia, kau belagak. Lepas tu kau masuk balik Singapura. Kau nak hidup macam ni ayat tu sedap. Kau kerja Singapura, suami dia bayar gaji kau $400. Kau balik Malaysia tukar, dapat 1,200. Lepas tu kau belagak. Belagak tu apa? Tak apa maksud kau belagak tu? Belagak tu maksud dia, ego. Lu nak apa? Masih suka kau tak jumpa aku kan? Kau bagi aku $1, $2, tak bayar. Aku nak cari yang kat Singapura tu. Ada tak kat situ? Kamarudin bin Subun. Kau nak cari tak? Mat, kalau kau balik Singapura, aku pun kau tak kenal. Aku kalau balik jumpa kau, kau cakap, Mat, lu nak apa Jenal? Oh yo. Lepas tu kau belanja duit habis, pergi Singapura balik. Singapura balik. Lepas tu kerja balik dengan Siti. Sapu sampah, Sapu sampah, basuh baju, lap lantai. Mau lantai. Bersihkan tilam dia. Lepas tu dapat lagi 400. 400. Lepas tu balik Malaysia lagi. Balik Malaysia. Belagak lagi. Belagak. Belagak bahasa Melayu. Orang putih cakap gangster. Rasa apa yang kau akan belagak tu, Mat? Dengan duit 400 tu tukar Malaysia dapatlah tebalnya tu. Duit pun adalah kocek kau. Apa yang cara kau kata belagak tu? Kau nak faham tak? Belagak tu apa? Belagak lah. Sebab aku kenal kau sebagai orang rendah diri. Memang orang yang penyabar, orang yang zuhud. Sama aku kenal kau cakap lemah lembut, budi bahasa. Jadi aku ada sikit bimbang, Mat, kalau bila kau belagak. Sebab selama aku kenal kau ni, dengan sikap kau yang lurus, sikap kau yang lemah lembut, suka nasihat orang, zuhud, hidup serba kekurangan. Jadi aku rasa berhati kalau kau pergi Singapura balik kau nak belagak. Sebab kau bukan seorang yang belagak. Jadi belagak tu apa, Mat? Belagak? Belagak tu rezeki kepada Allah yang ada duit. Kau jangan untuk menunggang agama lah. Boleh apa aku? Ingat kau seorang aja agama. Banyak Okey, baik. Dah aku tak ada idea nak cakap. Ya, sekejap. Lagi kan, selain daripada, lepas tu adalah kau kata tadi, apa maksud kau selama kau tak ada duit, kawan-kawan tak peduli? Kau kata tadi kau jumpa kawan-kawan, kau nak belagak. Siapa yang kau marah sangat? Biasa. Dia kalau tak ada, kau minta duit kat Arif bagi, kau minta duit kat saya bagi, kau minta kat Noah bagi. Tak ada orang tak berani tak bagi duit kat kau. Semua orang bila kau datang harap-harap, ya Allah Tuhan aku jangan selamat minta duit. Tapi kalau kau minta duit, semua orang bagi, orang takut kat kau. Takut. Sebab apa orang tak takut dengan aku? Kalau otak kau tak takut dengan kau. Kau ni angin ni tadi masa kes ni semua orang kelang kabut suruh saya bayar. Dia datang. Dia kata apa? Saya suruh beli. Saya kata saya cakap saya tak suruh beli pun. Mak takkan aku nak pakai benda ni. Cakap saya apa cakap itu cakap kau nak. Alah. Apa aku nak buat dengan benda ni, Mat? Ni. Apa nak buat? Ni benda ni. Aku nak buat roh je. Yalah kalau kau tak nak, kenapa kau nak paksa aku bayar? Kenapa kau nak paksa aku bayar tu konek angin kau tak nak bayar? Kau cakap itu kau belikan nanti kau belikan aku bayar. Kalau otak aku cakap aku nak belikan yang macam ni punya, jenis macam ni dekat kau. Tak bayar lah. Tak ada sejarah aku pakai benda macam ni, Mat. Ni tasbih orang alim ni, Mat. Yang sesuai untuk engkau je dia buat ni. Tak bayar lah. Aku tak masuk otak semua. Tak masuk otak, kepala otak kau dah jual RM40 kat aku. Lepas tu kau ambil balik. Kau suruh orang rumah aku jual pula 300 dekat su budak isu KM tu. Tak bayar lah. 300 Ustaz. Beli.
Tak paksa-paksa rumah saya pula suruh jualkan 300. Alah. Rumah saya jual yang ori pun nak dapat 150 pun bayar. Tapi tak apalah, yang ni pasal rumah saya tu biasa-biasa. Ni Selamat Asri pakai 2 orang je ada dalam Malaysia pakai benda ni. Siapa Mungkin Selamat tak. Asri? Aku tak Ni kenal Matthew pun. Mercury je pakai. Selamat Tuan-tuan ada Asri, nak buat album Selamat tak? Asri. Tuan-tuan nak buat album. Tuan-tuan lock benda ni 300. Tuan-tuan boleh bagi tahu orang. Tuan-tuan pakai ni gambar, tukar gambar je. Letak gambar tuan-tuan macam dia pakai selalu tu. Tuan-tuan akan nama Mina Mercury. Siapa yang perempuan nak buat album rasa tak yakin diri, nak ikut cara hidup selamat berjaya sebagai penyanyi, beli benda ni. Selamat, tak habis-habis. Matthew Mercury. Ikut Matthew Mercury, gantung dekat sini nama tuan-tuan Mina Mercury. Lengkap tuan-tuan, sepasang penyanyi yang berjodoh di Malaysia. Okey, Mak. Dah aku nak nyanyi lah. Ya, sekejap. Muzi tak ready lagi. Ni nak cerita bagi habis dulu. Okey, tadi kau pergi Singapura, kau belagak kan? Okey, baik. Kata orang tu tak bayar gaji. Macam mana kau nak balik? Mana? Kau dah kerja-kerja. Aku minta lelaki dia. Ya, sekarang ni kan orang kejam kan banyak. Orang kerja apa? Kejam orang jahat. Kau Orang jahat. kerja, dia tak nak bayar gaji. Dia tak bayar gaji, aku bom je tempat dia. Apa emang? Kau, Mat, kalau kau pergi, Mat, dengan wajah kau, dengan umur kau, tak ada orang nak ambil kau sebab mesti kena pemerdagangan manusia punya. Betul. Orang tu duit dia kena sita dalam amla, kena cas pemerdagangan manusia. Orang tu kenal aku lagi lama lah. Yelah, Mat, satu orang macam kau dibawa masuk jadi orang gaji boleh terima ke? Mana negara punya undang-undang terima lelaki berusia di bawah berapa tahun jadi orang gaji? Ni pemerdagangan manusia. Banyak yang Kau tahu pemerdagangan manusia tu apa? tak tahu. Ya, ambil orang, lepas tu suruh kerja, tak bayar gaji macam hamba. Dia tak bayar gaji, tak bayar lah. Kalau orang Singapura tak bagi aku gaji, makanan Malaysia jangan hantar Singapura. Ui, dahsyat juga. Lagi senang aku Jangan cakap. buat saya macam itu, Mak. Dia belah Itu lah kau. kuasa Mak Sabu, bukan kuasa Mak Asrin. Mampus kau. Okey, tak apa. Dia marah orang Singapura. Okey, baik. Sekarang dia tak bagi kau balik. Dia kata, dia panggil apa kau? Cik Mat lah, Cik Matthew. Cik Matthew dah kerja sini, saya dah bayar gaji tinggi. Cik Matthew jangan balik Malaysia. Dia tak bagi kau balik Malaysia pasal permit tu, Mat. Majikan kena benarkan kau balik Malaysia. Senang je. Kalau orang Singapura tak bagi aku duit, kan, lama tak bagi, senang je. Aku pergi Singapura. Lepas tu dapat duit, aku tanya, Mat dia mana? Dia kat Malaysia lah. Tak boleh balik lagi. Permit aku senang je. Macam ni. Rip, aku nak duit lah. Ada apa? Aku nak bayar duit kawan ni kat Malaysia. Kau bagi aku $300 $300. Aku nak pakai duit kau. Sekejap lagi nanti aku datang lah. Sekejap lagi aku masuk pukul 3. Duit kau bagi aku dulu. Senang je. Aku bawa permit tu. Permit tu aku duduk balik. Hari lah. Lepas tu aku tak datang lagi. Aku nak duit je. Lagi senang. Kau tak baik timur singa tipu orang macam tu, Mak. Macam tu lah. Tak boleh macam tu, Mak. Orang tu nanti siarkan dekat media viral kau. Satu Malaysia orang cari kau. Cari lah. Aku senang je. Muka kau dah keluar ni. Kata curut orang kita larikan duit $300. Muka dah keluar. IC dah ada. Pergi pendaftaran. Duit tengah banyak. Cik, muka alamat ni, Cik. Tukar alamat. Tukar alamat. Orang bukan cari ikut alamat, orang cari ikut muka. Ikut muka buat apa? Pakai alamat, Cik. Buang alamat saya, Kampung Muni Jaya. Eloklah kau tak jadi orang jahat, Mat. Buang. Kau tak payahlah tipu orang. Kalau kau tipu orang, lepas tipu orang setakat tukar alamat. Aku tahu batu bat. Tempat saudara aku. Buat asyik. Mana? Ini lain-lain. Tak apa, ni salah orang. Dengan sayang, bila viral tu, dia bukan tukar alamatnya. Kau ingat apa debt collector nak pergi cari rumah tu, tukar rumah ke? Viral ni muka kau dah keluar kat media sosial. Orang tunjuklah kata sekarang kau ada Bukit Bintang. Tak ada. Sekarang kau tengah naik basikal. Orang boleh cari kau. Tak ada. Aku pakai alamat kampung aku. Nanti dia Kampung Muni Jaya. Nombor rumah dia ada. Dan aku ni betul tak? Nombor. Ni nombor rumah betul. Tapi orang ni tak ada duduk sini. Orang dia mana? Aku duduk rumah aku kat belakang. Aku tak beritahu adik aku. Kalau orang cari, pakai alamat depan, rumah belakang jangan. Aku duduk rumah belakang. Rumah belakang orang tak tahu. Aku
Aku tahu rumah depan ni. Rumah adik aku. Belakang. Kerana $300 kau nak susahkan hidup kau macam tu, Mat. Hidup dalam ketakutan, tak duduk rumah depan, lari rumah belakang. Tak kesudah hidup kau, Mat. Lepas tu kau akan habis hari tua kau yang dah lah sepi, tak berbini, tak berkeluarga, tak ada orang peduli. Duduk sembunyi kerana takut tipu orang $300. Apa takut? Aku tak takut dengan orang. Aku takut dengan Tuhan. Orang je takut dengan Tuhan. Aku tak takut dengan Tuhan. Kau tak takut dengan orang. Maksudnya kau jangan kalut sangat. Okey, baik, pertanyaan kau lagi tu. Katalah orang Singapura ni ambil kau kerja, Mat. Dia sayang kat kau. Dia takut kau balik Malaysia, lepas tu kau tak datang lagi. Orang Singapura tu sayang dengan aku. Dia nak bagi aku duit. Nama lelaki tu aku tak kenal. Bini dia aku kenal. Bini dia Siti nama dia. Laki dia aku tak kenal. Muka laki dia aku kenal. Nama bini dia aku kenal. Ada Kak Siti. Tengok situ. Kak Siti Singapura. Dia duduk beduk. Arif dia dah mata tak bergerak duk cari Kak Siti beduk. Nama ada Kak Siti beduk dah kat situ. Arif tengok cek kalau ada apa orang nama Kak Siti beduk, tolong apa hold tanya Kak Siti memang Kak Siti nak ambil dia kerja tak, dia nak buat apa pasport dia bagi Singapura, dia nak kerja. Kononnya Kak Siti nak ambil dia jadi pembantu rumah. Tapi saya beritahu Kak Siti, kalau Kak Siti ambil dia tuan rumah. Kak Siti lah basuh baju dia. Kak Siti lah masak untuk dia. Kak dia. Aku kemas rumah dia dah semua dah siap. Bilik air aku mop. Kalau aku jaga rumah dia, bilik air tu kan, kotor aku gosok, lepas tu aku spray wangi-wangi sikit. Kau duduk sini, Mat, tempat tidur kau tinggal dengan kain selimut kau, dengan bantal kau, orang lain kena kemaskan. Aku tak nampak ciri-ciri kau jadi pembantu rumah. Kau boleh tengok aku buat kerja. Di Singapura terima ke pembantu rumah umur 59 tahun? 58 tahun? Ada tak? Kuat lagi. Siapa cakap tak kuat? Kuat. Berapa orang tengok sang? 6,000. 6,000. Separuh rakyat Singapura tu, Mat. Ada ke orang Singapura? Ada tak undang-undang Singapura membenarkan menerima pembantu rumah lelaki berusia 58 tahun, kesihatan okey lah. Ada kat Siti. Kan Tiko asyik main beskar kat Siti tu, tengok rumah tak terurus. Lagi kat Siti kena beli beskar, kau tengking laki dia suruh pergi tukar tiup. Tak ada. Lagi kau paksa laki dia repair bila tayar benjol. Kau suruh laki dia beli tasbih yang kau beli dekat Singapura, apa kedai-kedai market murah tu. Hari-hari kau suruh beli benda RM10, RM18, kau suruh beli $40, $50. Mat, lagi tu tanya kau, Mat. Kalau kau pergi kau pandai sekolah dulu kan, kau pergi orang putih kan, yang kau tak balik Malaysia, kau pergi lama lah, dulu masa kau muda lah. Pasal ni kan ambil SPM dulu. Rasa-rasa sekarang kau kerja di mana? Mana? Kerja Malaysia, kerja luar negeri. Kan kau cakap kalau pergi tak nak balik. Memang lah, aku tak nak balik. Yalah, kau kerja di mana sekarang? Aku nak kerja kat beduk je. Ada tak kat Siti? Kat Siti beduk tak ada lagi? Belum muncul lagi kat Siti beduk. Aku rasa dia sakit ni kat Siti ni. Mat, bukan semua orang main TikTok macam kita ni, Mat. Dalam dunia ni urusan semua orang bukan macam kita asyik pegang buka TikTok. Orang lah ada kerja lain. Lelaki dia aku tak ingat, dah lupa. Kejap. Jadi kau nak pergi luar negeri tu beduk je? Maksudnya kau belajar di Universiti Nasional Singapura, habis belajar di universiti. Okey, kau belajar apa di universiti? Yang kau teringin nak belajar waktu tu bidang apa? Bidang C. Apa dia? C. C apa? Teng. Oh, muzik. Bila kau belajar, apa kau belajar muzik, lepas tu kau nak jadi tukang kerja rumah kat Siti? Senang je. Pagi aku buat kerja, dah siap je. Kotor sikit aku mau. Rumah dia tak besar. Kau pergi pembelong yang macam mana kau tahu rumah dia tak besar? Bilik dia ada 4, aku tahu. Bilik air dia ada 2. Kau tahu semua? Dia yang tanya dengan aku. Aku lagi lama kenal dia. Lepas tu dia nak ambil kau pergi sana? Dia cakap je kok, Mat. Tak ada. Kau ni kadang-kadang orang janji dengan kau sikit, aku kau kalau percaya. pergi tak balik sini lah. Kau duduk-duduk lah? Aku duduk sana. Aku pergi, kau kenal aku tak? Aku pergi, aku sampai rumah kau. Tok. Kat Siti. Tak lagi. Kat Siti beduk. Kat Siti beduk. Aku tak lagi. Matthew McCurry ada sini. Aku cakap. Tak ada. Aku pun tanya. Kat Siti beduk. Lu tahu tak? Lu kenal tak gua punya kawan? Nama Matthew McCurry. Tak ada. Kau mau jumpa dia sekarang? Tak ada. Aku tak beritahu. Diam-diam. Kenal aja. Tak kenal. Oh, tak kenal. Tak kenal. Okay, baik. Kalau kau duduk Singapura, Mat,
Kau kerja kemas rumah apa semua petang-petang, malam-malam kau buat apa? Ha? Masa lapang kau akan buat apa kat Singapura? Aku kalau pergi rumah kat Siti tu, semua dah siap. Kunci spare, aku minum lah bawah. Kedai. Lepak mamak naik rumah. Lepak baik tak payah pergi duduk-duduk mat. Sini pun dah macam berdua orang. Banyak tengok. Sini pun macam tu je hidup kau. Lagi tak payah kerja. Kalau kat sana kau kena kerja. Sini tak payah kerja. Buat apa ada kawan. Sini kau guna prinsip buat apa ada kawan je. Baik kau duduk sini sama je. Sekejap lagi kau pergi minum dekat kedai Arab. Lepas tu kau minum kat kedai Din. Lepas tu esok kau datang lagi. Kau boleh beduk ramai orang. Habis semua orang kat sini kau beduk. Apa kau nak pergi Singapura? Nak nyanyi. Nak nyanyi? Lagu apa? Aku ada lagu sendiri. Yelah, dia orang dah set dah lagu apa dia nyanyi. Tolong Arif. Tolong brother beduk. Ni mana-mana yang orang Singapura yang ada dalam ni tolong cari kat Siti beduk. Lagu apa? Tengah cari. Pemerangan manusia ni kat Siti. Kalau bawa orang macam ni kerja ke rumah sini mak sayang. Dia orang tengah berbual lagu tu. Ya Arif tengah betulkan kamera dulu. Baik. Kat Siti beduk ni kerja apa? Dia start nurse. Kau semua staff nurse Okay, laki dia? Laki dia aku tak tahu dia kerja apa, lupa. Macam mana kau tak tahu majikan kau? Mana satu staff nurse Mat? Mat, kalau pergi-pergi Mat, tiba-tiba dia dera kau Mat. Tak ada lah, dia kenal aku baik. Macam mana kau tahu? Okay, berapa lama kau kenal? Macam mana kau tahu dia baik? Aku kenal dia tahun 1988. Lamanya? Mak, aku takut lah Mak. Kalau dia tiba-tiba kau jumpa beg biskit buka-buka mayat kau Mat. Dekat pantai Woodland tu. Tak ada. Kau main ikut orang je Mat. Tak ada. Kau duduk je lah sini Mat. Tak ada. Kenapa kau tak nak duduk sini ni? Tak ada. Kau tengok nanti. Dia nak pergi luar negeri, tak ajak aku kan. Pergi tempat Arab tak ajak. Ni. Nanti dapat duit ni aku buat pasport lah. Aku pergi beduk. Itu kau kecil. Aja kalau aku bawa kau belayar, apa kau boleh buat atas kapal tu? Aku relax je. Kau relax duduk isap pipe je. Orang terkajang kau turun laut. Mak, kerja macam ada tu kata tarik layar, kena masak, kembangkut. Lepas tu kau nak duduk saja lepak macam anak orang kaya tu. Biasa. Okey. Apa ni? Lagu apa kau nak? Tiap hari akan ada cerita. Siapa nak 40 barang RM17. Okey. Saya dah beli RM40. Saya nak jual balik RM300. Siapa nak sekarang? Tajuk lagu. Ni rare lah tuan-tuan. Barang ni ori. Barang baik Matthew Mercury yang pakai barang ni. Lelaki yang ada album tu. Dia beli RM17, dia jual kat saya RM40. Sekarang saya nak tuan-tuan bid lah RM300. Kalau tuan-tuan rasa nak memiliki benda ni tasbih ke apa, tengok siapa penyambung ni macam Tinsu. macam untuk Lina sama. bukan tasbih ni macam mana, apa benda ni sebenar benda ni Mat? Ahmad? Gantung handphone bang. Gantung handphone. Sini. Ya Allah. Gantung lagi sini. Oh, gantung handphone. Dustbin. Donor sama. 99. Tak apa dah, tarekat dia tak juga 99. Tak apa. Taremat. Tarekat Salamania. Macam tu. Betul gantung phone. Saya ada lagu baru. Tajuk lagu Hatiku. Ambil phone ayah. Di sana. Gantung tak? Tu lah macam. Kalau kau nyanyi sementara aku try gantung. Tak beli pun aku dah beli kan. Dia masuk Ha? Oh, yang nak gantung. Kena ada cover. Kena beli cover gantung dia. Di dalam derita debunga sayup di kamar dunia, rantingan anak darah disambut dengan pemuda, tapi kau menolak di sisinya. Sepilah aku di
Sayukan cinta bergelora dalam jiwa, rantingan hatinya tidak bermayang. Ku bawa rintisanmu itu disayukan ombak di lautan. Lautan indah berpura dalam kamaran cinta, jebungan sayu mematikan pemuda yang takut dari hatinya. Aku mulia di sisimu sayang, jangan hatimu berdegar di jiwa, rantingan cinta membawa di kamar hatiku. Aku ingin berkawan bersama dirimu, tapi engkau malu. Hatiku sering di hatimu sayang, mari ku jenangkan di jiwamu yang lesu. Kalau kau lesu, aku temankan buih-buih cinta yang bergelombangnya dalam asmara cinta. Jangan kau merenung, hati aku mulia, kerana aku bukan nak membunuh nafsumu. Kuncikan dadamu, ingat kepada Tuhan. Tuhan sering melihat di tubuhmu itu. Tahu. Marilah sayang, aku mulia, tak ingin aku nak membunuh hatimu. Berikan aku kesinaran cintamu yang suci di sisimu. Ada gurau ya. Jangan gembetar, bukan aku mulia, mulia di hatimu. Jangan kau menyimpankan bibirmu yang merah, membuat hatiku lalca. Tu. Oh. Mat, betul lah Mat. Berbaloi ya. Itu benda tahu. Macam ni. Sekolah pandai. Ni yang tanya Haji Jena bodoh atau aku yang bodoh? Bini dia yang pandai. Dia cakap, ni apa? Ini anu handphone sayang. Haji Jena yang bodoh. Bini dia lagi pandai. Siapa nak sekarang RM40? Banyak Sorry, sekali. apa ni Papa RM300. Rupanya gini pakai dia Mat. Oh, aku faham. Berbaloi lah invest RM40. Tak pakai rugi. Okey Mat? Macam muka kau. Okey. Kau sebab kau tak buat je ni? Nak. Kau ni orang rumah saya, dia punya bendul datang bukan macam tu. Dia tak tahu saya pakai, nak ambil hati je, nak ambil hati saya sendiri sebab dah terkantoi RM40. Jadi bagi nampak ada pedah dia. Video ni rakam sampai part ni pula orang tolong potong kan, berbaloi RM40. Okey Mat, apa lagi barang yang kau nak berniaga kan Mat? Ada lagi. Apa lagi benda kau nak jual kat aku? Aku nak handphone baru. Handphone lama tu? Nak. Buat apa? Apa handphone lama tu kenapa? Bila dengar lagu, sini ada lain. Bila dengar lagu kat bawah, berarak nanti ni berarak mendung ke labu. Lepas tu naik atas, andainya aku pergi. Bawah ada lain, bawah tak ada lain. Tahu aku nyampar tu. Itu bukan salah phone sayang, itu salah internet. Itu aku tahu.
Bila main je, dia ada nombor kat atas tu. Dia berjalan, aku ada gudir tu. Tak faham aku. Tak ada, aku ambil je, aku tunjuk. Tak, apa masalah dia? Selama ni kau pakai okey je. Dia kalau tak ada line tu, mat tu bukan masalah. Phone tu masalah internet. Aku tunjuk, aku ambil je. Okay, ambil. Ya, Sekarang kau nak jual phone tu kat aku ke macam mana? aku beli mahal tau. Yelah, kalau kau beli mahal takkan rosak. Ni. Kalau barang dia semua mahal. Barang kita je murah. Dia tak boleh dia tak boleh kata ni aku nyampak nak. Ni. Bila main ni dia ada nombor. Bila dia? Bila main dia ada nombor nak. 0 KBS ni apa dia maksud dia, Arif? Tu lah aku nyampak. Tak ada line. Tak ada line. Kenapa tak dia tak masuk sini pakai line kita je, auto wifi kita? Ni kau dah pakai dia. Itu dah pakai. Bila aku tengok kat bawah nanti dia macam ni. Sampaikanlah salam bila ada motor. Senyap ni. Tu penyanyi dia letih mat. Hari-hari kau dengar lagu dia. Hari-hari kau dengar lagu dia. Penyanyi dia letih lah 3-4 kali duk dengar lagunya sekarang kau pun. Kalau aku suruh menyanyi lagu yang sama 5 kali. Kau pun letih tu maksudnya. Bukan phone tu rosak, bukan internet rosak. Penyanyi tu letih. Nak dia macam ni nak. Ayolah tu dia beritahu saya letih. Kalau kau letih duduk boleh ke? Dulu tak ada macam ni kau tu. Sebab masa tu dia muda lagi. Sekarang dia dah tua betul lagu dia banyak kali kau suruh nyanyi. Tak ada yang bodoh Mat Saleh kalau nanti bodoh ni. Aduh. Dulu kita beli berapa phone ni? Aku beli bukan kau. Ni handphone aku. Handphone kau mana ada? Aku dah buang dah. Ni handphone aku. Simpan lah sayang. Handphone elok lagi. Ni model apa? Dia pakai model apa ni? Ni model. Model bagus Oh, Vivo. Gambar penyanyi ni cantik lagi. Ni bila maksudnya aku besok, aku nak kahwin dengan dia kat syurga. Aku screen semua tak rosak ni mat. Nanti dia orang check ni. Dia mesti internet kau ada kodek apa tak silap. Tu lah. Takkan kau tak pandai cari. Nanti kau suruh Arik. Arik tahu semua benda tu. Top up dia habis dulu. Top up dia banyak. Amal dah bagi lah. Macam mana nak check top up? Macam mana nak check top up kalau nak tahu top up kau banyak? Amal coba. Ni dah isi banyak. Tapi kenapa line dia tak ada? Mana aku tahu. Dia tak boleh goda ni. Goda ni hantar. Bukan godek. Sama je lah. Okey, tak apalah ni. Jangan go back phone. Asal kau tak pakai tali ni dekat dia tu? Tak nak aku. Nanti hilang handphone aku. Okey. Ada orang tanya apa? Ada orang Singapura tanya nak ambil dia bekerja tak? Boleh tak dia ni? 58 tahun, masih kacak, bujang, mahir dalam urusan rumah tangga, pandai mengemas rumah, pandai memasak, pandai menjemur baju. Sebulan dia nak $400 Singapura je. Siapa nak bid kita hantar besok pakai JNT je. Tuan-tuan tunggu dekat Bedok. Ambil dia dekat JNT Bedok. Bedok ada JNT tak? Kita packing elok lah. Kita packing dia pun bukan berat. Dia 40 lebih kilo je. $400. Ada siapa-siapa daripada Singapura yang nak mengambil saudara Matthew Mercury sebagai pembantu rumah. Kemahiran dalam bidang apa? Cuci tandas. Cuci tandas tu dah wangi, lepas tu spray. Okey, apa lagi kebolehan kau? Basuh baju pakai mesin. Kau rumah kena beli mesin dekat kau? Ya, mesin baju tu. Okey, lagi betul. Lagi? Lepas tu lipat baju pandai tak? Lipat baju? Lipat baju pandai. Okey, lagi? Setrika baju boleh? Setrika baju? Tak pandai. Macam mana jadi bantu rumah tu? Tak payah. Siti Bedok dia kenal aku, dia tahu. Ini kalau sekarang kita tahu agak kalau Siti Bedok tak nak kau, orang Bedok yang lain nak kau. Tak payah. Laki dia kenal aku. Aku tak ingat laki dia tu. Okey. Okey. Lagi kemahiran apa lagi ada? Mop lantai. Basuh pinggan boleh tak? Basuh pinggan? Basuh pinggan 2 kali bilas. Kat kedai orang nak basuh pinggan, nak basuh, jangan 1 kali, 2 kali basuh. Bau dia tak berminyak. Okey, baik. Lepas tu main basikal lah duduk Singapura? Basikal? Time tu duit dah banyak. Basikal Renal aku tak pandang lah. Yelah. Aku beli basikal macam mana mak tuan rumah tu nak suruh kau buat kerja kalau hari-hari kau keluar main basikal daripada Bedok kau pergi Gelang? Tak ada. Kalau kau mat macam ni, dengar saya. Dengar.
Kau keluar main basikal kan lama tak reti balik. Lepas tu nanti kau jumpa lagi restoran Din dekat Singapura. Kau duduk restoran. Mana ada sana. Lepas tu kau balik rumah kau makikan si Siti Bedok tu. Tak ada. Tak larang lah orang nak tidur lah apa semua, orang nak main basikal. Tak ada, dia tak marah. Nanti benda tu membuatkan orang takut nak ambil pekerja daripada Malaysia. Sebab Tak sampai ada, sana dia jadi tuan rumah. Tak ada, dia tak marah dengan aku. Ada nak bagi aku kerja. Lepas tu kau dah main basikal je kat Singapura? Tak ada. Tak main basikal? Tak. Kau duduk rumah buat kerja je? Buat kerja nanti. Kau janji? Baik kau duduk dengan aku mat, aku bayar RM1,500. Janji kau tak main basikal, kau buat kerja je. Banyak. Kau bawa lantai, kau kemaskan pakaian. Bayar. Lagi tinggi RM1,500 duduk Malaysia daripada $400 duduk Tak Singapura. bayar. Kau duduk Malaysia, kau buat kerja je. Tak boleh basikal. Sign surat Ham, ambil dia bagi tawaran surat. Tak bayar. Job description tadi je. Tak apalah, iron baju dia tak reti Ham iron baju ayah. Tak Tapi dia payah, mop lantai apa semua. Tak payah. Tapi Ham kena ingat lah. Dia masuk 6.30, 7.30 balik. Dia lain main basikal. Siapa lah ambil kau di Singapura, Mat. Memang orang tu akan teruji kesabaran dia lah. Sama ada kau dia hantar balik melalui elok ataupun ditemui dalam beg lah. Ditemui dalam beg ketika air cetek. Sungai cetek. Okey, Mat. Ni dia orang Singapura tanya lagi. Dia orang kata, dia orang kena sediakan tempat tidur lah untuk kau. Bilik Ada. asing ke kau tidur dekat sofa je? Rumah dia besar. Bilik ada 3. Tadi kau kata 4. Itu 4 tu bilik air. Okey, bilik ada 3. Habis kau duduk satu. Lepas tu kau bangun tidur kau apa? Semua dah mak. Tidur lah. Pukul 3 aku bangun. 3 pagi. Kau buat apa? Tengok TV. Oh, kau je tuan rumah. Jadi okey, orang beduk. Jadi syarat dia 3 pagi kau tengok TV pukul apa? Tengok TV pukul 3. Pukul 4 tidur balik. Pukul 5 aku mop balik. Mak balik. Lepas tu pagi baru basuh baju. Kau sidai baju pandai tak? Pandai lah. Pernah kau sidai baju? Tadi kau telefon Amal. Tanya, aku baru basuh baju kat rumah. Okey dah, jangan duk main phone tu. Tak payah. Kau basuh baju kat rumah? Okey, kau sidai sendiri? Yelah. Sidai setakat sidai semua boleh sidai Mat. Kau sidai aku kat sini Aku pun tak kerap payah juga. bertemu, aku Janji pakai lain, tangan janji je. lain. Ya, Dia kalau sidai ada 2 makna. Sidai elok lagi tu cara kau menyidai aku. Tak ada. Banyak sidai kau. Okey, baik. Berapa banyak baju kau mampu basuh? Baju satu, seluar satu. 3 lai je basuh. Habis kalau basuh, kau kerjanya dia staff nurse, dia baju seluar. Laki dia baju seluar lagi banyak lah. Aku pandai lah buat. Kau keyakinan diri tinggi Mat. Tapi kau takkan menyanyi lagi di Singapura? Nyanyi lah. Kat mana? Aku buat lab lah kat rumah ada. Bilik ada 4 buat lab. Mak, kau pergi kerja rumah orang ke? Kau tuan rumah, Mat. Kau nak pakai line internet rumah orang buat live, menyanyi dengan bumbang. Mana Siti Bedok tu nak tidur? Dia besok nak kerja. Bilik dia ada 4. Ya. Aku tak payah buka kuat. Senang je aku buat kau ni. live. Buat ni buat live. Pas jangan dengan tidur je kan. Diiring dalam sepi. Bukan slow, bukan buka kuat. Okey. Tapi kau tak menyanyi dekat luar? Tak. Kat Gelang pun semua kau tak nyanyi? Tak. Kau duduk rumah lah? Live kat situ. Lepas tu kau akan duduk rumah je? Macam mana kau nak hilangkan stres kau kalau kau tak boleh naik basikal? Tak payah. Nanti aku pergi sana, tak naik basikal. Aku senang laju je basikal. Kau naik apa? Basikal laju lah. Oh, Siti tu kena beli kat kau pula? Mat, kau nak pergi jadi pembantu rumah kau nak berhabis dengan kereta dia. Baik kau tukar. Tak ada. Baik kau tukar nama kau sekarang. tak ada. Matthew Mercury Venti Siti Bedok. Tanya enggak. Nak dengan basikal, skuter laju apa semua. Tapi skuter laju tu impian kau lama, Mat. Aku nak beli kat kau, takut kalau nanti kau naik kat tengah jalan raya, Mat. Tak ada. Pernah tahu tak Haji Jena beli basikal tu, ada orang nak beli. Dia cakap, berapa? 700. Sebenarnya bukan 700. Harga dia 609. Nanti kalau Haji Jena tak ada, aku nak jual basikal tu 809. Aku ada nak beli yang laju ni. Bahaya tu, Mat, kalau kau naik daripada... Nanti tengok.
Kalau kau yang laju tu Mat, kau tak boleh kayuh pergi Singapura, bagi balik Johor. Boleh. Bateri dia habis kau nak charge kat mana? Ha? Gini kan kau naik basikal bateri tu kan. Ha. Benda tu tak ada jalan jauh Mat. Kalau tiap-tiap pagi daripada rumah Amal ke sini 12 km. Lepas tu sini kau dah pergi ke Kuala Lumpur, CM lebih kurang dalam 10 km. Ha. CM kau pergi Bukit Bintang lebih kurang dalam 6 km. Bukit Bintang datang sini lebih kurang 5 km. Kau balik rumah Amal 12 km. Bateri dia tak cukup Mat. Tak ikut. Kayu lah. Kan ada kayu. Yang mana pula basikal yang kau naik tu, skuter tu mana ada kayuh Mat? Ada. Dia ada bateri dan boleh kayuh. Ha. Dah, aku tak ada idea. Lagi apa ni, Pak? Habis kau nak keluar lah? Tak. Aku nak dengar lagu. Tak, sekarang aku tanya kau nak live lagi ke? Kau nak keluar pergi dengar lagu? Nak. Kau dah confused dah? Nak. Nak apa? Nak dengar lagu. Dah. Okay, bye-bye. Tadi ya sampai aku tak boleh live. Aku dah malam ni lah nak update Iran lah apa. Datang pakai smart terus nak beritahu nak live, siap basuh muka. Mandi semua cukup. Masuk live, dah tekan punch card. Lepas tu kita pun dah terikat dengan kontrak lah. Dia betul. Saya kata kalau Siti beduk dengan dia teruk. Aku dia beduk lama dah Siti. Sebelum kau dapat. Aku ni dah duduk Malaysia walaupun aku bukan orang beduk. Aku orang duduk permaisuri. Hari-hari di beduk yang aku, kalau kau ambil dia, tak tahulah. Apa pula di beduk yang kau Siti. Moga selamat lah kau bila ambil selamat bekerja. Dan selamat berangkat ke luar negara, selamat. Bertugas sebagai pembantu rumah. Apa gambar kau macam ayahanda tu? Pengurusi kelab 3 line, 4 line. Pengurusi kelab 4 line. Siapa buatkan poster tu Mat? Jangan share Mat, bahaya Mat. Itu kalau orang tahu tu, kau dah jadi ayahanda pengurusi kelab 4 line ni. Biar. Bahaya Mat. Pengurusi kelab 4 line. Siapa buat poster? Okay dah. Kau dah sudah dah. Aku nak jual buku. Dah. Jual lah, aku nak duduk sini. Kau nak lepak je? Okey, pusing.